Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar sekali lagi dalam program You Wartawan. Malam ini kita nak bincang penilaian semula Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA. Ketika Perdana Menteri membuat ucapan pertama apabila beliau dilantik sebagai Perdana Menteri yang lalu, beliau ada mengatakan kerajaan sudah bersedia. Inilah masanya untuk mengkaji semula Akta Keselamatan Dalam Negeri dan mendapat reaksi yang pelbagai. Ada yang rasa inilah masa yang sesuai dan ada yang mengatakan bahawa ISA perlu dikekalkan. Dalam masa yang sama juga pengamal undang-undang dan juga pejuang hak asasi manusia mengalu-alukan cadangan ataupun saranan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi sebelum saya perkenalkan tamu saya yang akan bersama saya sepanjang setengah jam dalam program You Wartawan pada malam ini, mungkin kita mulakan dengan pandangan daripada rakan-rakan You Wartawan untuk berkongsi pendapat apa yang mereka mahukan untuk kita lihat bagaimana isu penilaian semula ISA ini perlu dilakukan. Silakan. Bila bercakap mengenai langkah-langkah prevention, ramai masih belum faham peranan ISA. Harap KDN dapat menjelaskan kepada rakyat bagaimana seseorang itu boleh ditahan di bawah Akta ISA. Buku Akta KDN memang boleh dibeli atau dibaca di perpustakaan, tetapi beberapa orang yang sudah membaca atau membeli buku Akta KDN ini. Saya masih bersetuju supaya ISA dikekalkan kerana bukan semua kes boleh dibawa ke mahkamah. Tidak boleh dinafikan, dalam lanskap negara kita yang unik ini, terdapat banyak langkah-langkah prevensi yang perlu diteliti dan diperhalusi dengan baik. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tak berselerakkan. Terdapat beberapa akta tertentu yang perlu diperbaiki supaya relevan dengan kehendak semasa. Di sebalik itu juga, harap semua pihak tidak berlindung atas nama demokrasi dan menentang sesuatu perkara untuk tujuan keamanan setiap pihak. Terima kasih Ratul, terima kasih juga daripada rakan-rakan You Wartawan yang menghantar tadi. Sebelum saya mulakan dengan memperkenalkan tamu saya pada malam ini, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, iaitu Menteri Dalam Negeri yang baru, ada membuat kenyataan beberapa hari yang lalu memberi jaminan kajian semula ke atas Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA dan undang-undang lain di bawah kementerian itu tidak akan menjejaskan hak asasi individu dan rakyat negara ini. Beliau berkata keutamaan kerajaan ialah terhadap keselamatan setiap rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Itu kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri yang baru, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Ya, itu kita kenalkan tamu saya pada malam ini, Saudara Ahmad Masrizal Muhammad daripada Persyarakatan Jabatan Pembangunan Staf dan Kerjasama Antarabangsa Institut Aminuddin Barki. Selamat datang Cik Rizal, apa khabar? Okey, saya nak mulakan dengan soalan pertama saya. Kalau kita nak cerita pasal ISA, mungkin ramai yang dah tahu. Tetapi saya nak introkan, nak mula pendahuluan kita pada malam ini. Mungkin ramai yang tak tahu, ada lagi akta-akta preventif yang melangkaui yang digunakan oleh kerajaan untuk mencegah apa-apa subversif ataupun amalan-amalan yang menggugat keselamatan awam. Sebenarnya kalau kita lihat majoriti masyarakat bila bercakap tentang undang-undang pencegahan ini, normalnya selalunya mereka hanya melihat dari sudut ISA semata-mata. Itu yang besar pun, itu yang paling jelas sekali. Itu yang ada dalam fragmen pemikiran masyarakat. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut yang lebih luas, besar, lebih luas, yang sebenarnya negara kita bukan dikuasai, maksudnya memiliki 3 jenis undang-undang pencegahan yang telah digariskan. Iaitu yang pertama, sebenarnya kita tahu ialah Akta ataupun ISA itu sendiri yang dibuat pada tahun 1948, Ordinans 48, tapi diubah kemudian menjadi Akta 1960. Kemudian dipanggil sebagai Emergency Ordinance 1969. Ini juga jarang kita ambil tahu. Masyarakat hanya melihat ISA. Dan yang ketiga, akta yang dipanggil sebagai langkah-langkah pencegahan khas ataupun The Dangerous Drugs Act 1985. Yang mana ianya sekarang ini telah pun dibuat kerana langkah atau masalah-masalah isu dadah yang ketara pada ketika pertengahan 80-an. Jadi ini 3 undang-undang yang menjadi sebagai teras untuk mencegah daripada berlaku apa-apa. Kalau ISA terasnya lah dari segi subversif contohnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Kalau emergency ordinance itu lebih kepada juga ke arah itu. Tetapi yang ketiga pun sama, cumanya yang ketiga-tiga ini kalau kita lihat ialah dari sudut kesamaannya dari segi cara tindakan yang diambil. Itu antara 3 akta yang ada untuk kita lihat lebih luas perbincangan kita pada malam ini. Okey, kita terus kepada Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kalau kita nak kaji semula, kalau kerajaan nak mengkaji semula pelaksanaan ISA ini, apakah elemen-elemen yang perlu diberi penekanan dan mendapat sambutan daripada rakyat? Pertama, kalau kita mahu mengkaji semula atau meminda perlembagaan ini ataupun akta ini, minta maaf,
kita harus melihat dengan detail di mana loophole ataupun ruang-ruang yang menyebabkan masyarakat terkeliru dengan akta ini. Kalau nak dikatakan akta ini suatu akta yang tidak bagus katakan, kalau dilihat daripada track ataupun sejarah akta ini semenjak pada tahun 1960 kita katakan, akta ini telah berjaya membentuk satu negara yang stabil sehingga sekarang. Kestabilan ekonomi berlaku, stabilan dari segi kemakmuran masyarakat dan sebagainya, kehamilan sehingga kita boleh hidup dalam keadaan selesa. Dan kalau nak lihat dari perubahan yang nak dibuat, sama ada perubahan itu mungkin berlaku dalam konteks mungkin barangkali dari segi tata cara akta itu sendiri. Misal contohnya, penahanan orang di bawah SA ini selalunya fasa pertama mengambil tempoh 60 hari tanpa bicara. Bila masa boleh diambil dan dalam masa 60 hari itu tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah dan sebagainya. Dan ini barangkali boleh diberikan perhatian oleh kerajaan dengan serius. Kerana 60 hari itu pada pandangan masyarakat, dan saya ingat semua yang ada pun satu tempoh masa yang lama. Sebabnya kalau kita lihat macam contoh, saya ambil contoh negara-negara yang negara-negara yang lain seperti negara Kanada contohnya. Negara Kanada hanya Australia contohnya. Dia hanya menahan dalam tempoh 7 hari. Tetapi bila merujuk kepada negara kita sampai 60 hari, satu perkara yang barangkali boleh diberikan penambahbaikan. Is it reasonable 60 hari ataupun mungkin kita kurangkan ke 20 hari ataupun 30 hari. Itu salah satu daripada ini. Cik Rizal, kita nak pergi rehat sebentar. Selepas kita kembali nanti, kita akan dengar lagi pandangan-pandangan daripada rakan-rakan wartawan yang telah menghantar pendapat dan juga pandangan mereka. Tetapi kita akan sentuh juga dari sudut mekanismenya. Kenapa kita perlu bincangkan tentang mekanismenya? Kerana kita lihat penggunaan Akta Keselamatan Negeri dan juga akta-akta yang kita bincangkan tadi itu hanya dikuasai ataupun diberi kuasa tertentu kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi mungkin kita boleh lihat bagaimana mekanisme boleh diserahkan sikitlah kepada komiti ataupun jawatankuasa misalnya, ataupun dan bagaimana akta ini tidak boleh diselewengkan ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita akan bincangkan, jangan ke mana-mana. Bagi pendapat saya, ISA ni nak kata entirely not useful ke, kejam sangat ke, tak jugalah. Pasal kalau kita tengok pada sejarah ISA, mula kita guna ISA ni masa zaman komunis, dan kita guna ni untuk menahan komunis. Kalau contohnya kita guna sekarang ni untuk menahan pengganas ke, teroris, tak nak bagi orang letupkan bangunan-bangunan kita, membahayakan publik kita, rakyat awam, orang luar. Nak mansuhkan ISA macam US mansuhkan Guantanamo Bay, tak boleh lah kan. Tapi perlu di-revise balik lah ISA ni untuk elokkan kita dan untuk keselamatan negara.